Gepuk dah sampai. Pok. Happy tak? Happy. Yeah. Dah settle kat Ayam Gepuk. Sekarang kita nak pergi ke MRT. MRT mana? Kampung Selamat. Kampung Selamat. Let's go. Kat mana sekarang kakak? MRT Kampung Selamat. Okay, tu MRT-nya. Nak berjalan ke sana. Cantiknya. Tengok ni. Ni apa benda tu? Lipan. Kita nak ke mana ni? MRT HKL. Untuk pergi ke? Balai Seni Negara. Buka ke tak hari ni Balai Seni Negara? Hang Buka. check ke tak? Buka sebab Oh, jom ready. nanti kita tunggu MRT lagi 2 minit. Kosong. MRT HKL. Okay. Damn. Semayang dulu, jamak. Kita boleh jamak. Tak ada orang dekat surau ni. Ya, tapi tak ada apa nak buka. Kat luar. Nak habis semayang. Okay, so sekarang nak ke mana? Balai Seni Negara. Let's go. So kita berjalan sikit kan kakak? Ha? Jalan sikit. Jangan sikit, macam banyak je. Tu KLCC nampak tak? Tu pula PNB, tu KL Tower. Cantik. Okay, kita dah sampai di Balai Seni Negara. Kenapa mata? Kenapa Balai Seni Negara mata dia punya simbol? Sas. Sas tak kakak? Kenapa dia orang letak simbol mata kakak? Ya, kerajaan kan ni banyak sangat. Tut. Apa art ni cuba sampaikan kakak? Dalat tu perangkap. Tapi Alat. sebenarnya ada baik cakap. Lebay tak apa? Entah. Appreciate the art kan kakak? Appreciate the art. Ya. Titim. Hi guys, sekarang kami dekat depan satu art dan ini adalah last video sebelum kita, Ni betul. sebab kita nak fokus ke art. Kita nak hargai art. So, no more video. Bye. Cakap bye, cakap bye. Bye. Ini adalah video pertarungan sukasi Malaysia melawan Singapura. Lepas tu ni rumput. Kalau korang nampak. Betul, kalau kita cakap aku tak tahu. Rumput. Lepas tu ni adalah tempat duduk. Sini macam ilustrasi semasa pertandingan ni berlaku lah. Tak tu, sukan si game. Okay, walaupun saya cakap ini adalah video terakhir, tapi saya rasa ni sangat sayang kalau tak tunjuk dekat video. Ni lukisan Tun Dr. Mahathir. Ni adalah Tun Dr. Mahathir punya art. Ni adalah artnya. Apa maksud art ni? Kami tu dah dekat, dah habis di tingkat di ground floor. Sekarang kita nak ke Sekarang kita nak ke Nak ke second floor. second floor. First floor. First. Mak cakap. Okay. Section ni dia more kepada sculpture. Okay. Sekarang kita dah habis di first floor. Sekarang kita akan pergi ke second floor. Alright, kita berada di second floor. Immersive video. Oh, dia bagi di indication. Masya Allah, lawa ni. Kritik. Okay. Sekarang ni kita nak ke DRX. Hello. Hello. Kita akan bergerak ke MRT balik dan ambil DRX. TRX pula. Lepas DRX ke mana? Lepas TRX kita akan balik lah. Balik lah, jauh lama lagi. Sekarang kami tengah merancang perjalanan. Nak pergi mana semua tu kan. Sekarang kita kat TRX. Kita dah sampai TRX. TRX. Tadi kita dekat Balai Seni kan. Sekarang kita dekat TRX. TRX ni macam mall je, tak ada apa pun. Bobo ni kalau pasal kan dia ada cermin kan.
Macam ni terlalu mahal tau. Mana? Lain daripada dalam TEDx, dalam Apple ni. Lepas tu dia keluar, dia sampai ke jubin luar ni, sampai ke dia punya longkang ni, sampai ke tangga, semuanya straight. Oh. Maksudnya orang yang buat benda ni. Sekarang ni kami kat depan kedai Chef Wan. Lah rupanya ada kedai Chef Wan kat TEDx. Imut. Next kita akan pergi ke Hotbird. Kita nak rasa dia punya ayam dengan kentang dan tengoklah apa lagi yang ada. Sampai order kita. Sedap tu. Tapi tak makan lagi lah. Itu sedap. Sedap. Next kami dekat Paris Burger. Oh, kami dekat Paris Baguette. Saya tak tahu lah apa nama dia. Saya tak tahu apa nama nak sebut baguette ni. Saya sebut, macam ni sebut Paris Baguette. Baju ete. Kita nak makan sekarang Paris Baguette. Tada! Oh, wow. The review. Sekarang ni kita dah menghabiskan duit di TRX. I mean like that, it's not that best lah. It's so overrated. Just cuma ada kedai-kedai macam maybe Baker Hills, macam Cons, Hotbird. I mean tak semua mall ada, but okay lah. Sekarang ni kita on the way ke masjid sebab kita nak berehat. Okay, so kita berehat kat masjid lah. lah. My coffee, okay, because I don't want it. Ke Masjid Ash-Shakiri. Located at? Kita berdekatan dengan MRT KLCC. Okay, mantap. So kita nak ke Masjid Ash-Shakiri. Tadi dah cakap dah hari ni. Tapi kita berhenti dekat KLCC station. So like oh my god. So like wow, 4 minit dengan cerita lah. Ini adalah ombak bangunan yang tengah buat. Cantik kan arkitektur dia. Tu belakang tu TEDx. Masjid KLCC. Makan berskish. Belakang saya ada apa? The Zone, apa ni? Oh, banyaknya high rise kat sini. Dekat luar ni tempat orang jogging. Nampak tak ada orang jogging? KLCC. Cantiknya ombak. Kat mana dah? Masjid Ash-Shakiri. Sekarang ni kita dah baru selesai di masjid. Kau tidur dah. Dah bersiap lah kita menggunakan kemudahan masjid. Sepenuhnya untuk berehat, bersiap lah. Terima kasih Masjid Ash-Shakiri. Kita nak pergi ke MRT untuk ke TBS. Sekarang kita berada di MRT KLCC. sampai. Sekarang kita nak pergi ke LRT Sungai Besi. Sebab LRT tu LRT Sentul Timur tu bersambung dengan apa? LRT Sungai Besi. Dia bersambung dengan TBS. Wah, ramainya orang kat TBS. Saya tak pernah naik TBS. Ni first time naik TBS. Tepi-tepi pula. Ni bas banyak. Kami saya tengok je dari jauh. Sekarang tak pernah naik bas dia TBS ke? Tak pernah. Kita nak turun ke platform 15 kan? Platform 15. Gate 15 untuk kita naik bas. Ramai ke orang? Nampak tak? Ramai. Orang dah dekat bas.